A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia. Salam Malaysia Madani saya ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita dapat bertemu sekali lagi pada hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, yang mana hari ini adalah edisi 31 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan anda bersama saya, pengacara anda, Iman Daniel bin Razali, dan dibantu oleh juru bahasa isyarat kita, iaitu Encik Abdul Hakim bin Badruz Zaman. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, pada hari ini kita bersiaran langsung daripada Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan untuk makluman juga, pada hari ini, azan Zuhur akan berkumandang tepat pada jam 1.22 tengah hari bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menariknya pada hari ini adalah 31 Julai, yang mana hari ini merupakan Hari Pahlawan yang disambut oleh rakyat Malaysia. Yang mana pagi tadi kita baru saja bersiaran langsung daripada Dataran Pahlawan Presin 1 Putrajaya, yang mana kita telah menyaksikan sambutan Hari Pahlawan bagi tahun 2026, yang mana tahun ini kita menyaksikan tema iaitu mengenang jasa mengukuh pertahanan, yang mana tema ini mencerminkan penghargaan terhadap pengorbanan para pahlawan sejak era darurat dan konfrontasi, selain mengingatkan bahawa keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Menurut Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia, Major Jeneral Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin pernah berkata, Hari Pahlawan ini merupakan sambutan untuk rakyat selain manifestasi kerajaan dalam mengenang jasa para pahlawan yang telah terkorban serta mereka yang berkhidmat mempertahankan keamanan negara, khususnya pada era darurat dan konfrontasi. Moga-moga dengan sambutan Hari Pahlawan pada hari ini dapat menyuntik semangat kita sebagai rakyat Malaysia untuk menghargai semua perjuangan-perjuangan kita dalam mempertahankan negara yang tercinta kita ini pada hari ini. Baiklah, rintitan daripada itu, tajuk khutbah yang akan kita dengarkan sebentar saja lagi adalah setia pada amanah, teguh mempertahankan negara, yang mana imam ataupun khatib yang akan bertugas pada hari ini adalah Al-Fadhil Dr. Amru Al-Has bin Adnan, Imam Besar Masjid Negara Kuala Lumpur, dan dibantu oleh Bilal yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Jadi dengan itu kita menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Dr. Amru Al-Has bin Adnan, Imam Besar Masjid Negara Kuala Lumpur, untuk bersama-sama dengan kita membincangkan berkenaan khutbah pada hari ini. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz Iman? Alhamdulillah, baik Ustaz. Baik Ustaz, seperti yang kita maklum, pada hari ini kita menyambut Hari Pahlawan. Jadi boleh Ustaz kongsikan sedikit berkenaan dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, iaitu setia pada amanah, teguh mempertahankan negara. Dipersilakan Ustaz. Secara umumnya khutbah kita pada hari ini nak mengajak sinar penonton untuk sama-sama kita menghargai pengorbanan pahlawan-pahlawan yang mana mereka ni telah banyak mengorbankan, sehingga menitiskan darah bagi memastikan kedaulatan negara kita. Jadi kita selaku rakyat Malaysia yang generasi kemudian ni patut menghargai dan kita perlu mensyukuri nikmat keamanan ni yang susah nak diperolehi. Dengan nikmat keamanan ni kita boleh mudah kita beribadat, kita boleh mencari rezeki dan sebagainya. Dan maknanya atas kapasiti kita, masyarakat perlulah berganding bahu memastikan kedaulatan dan keamanan negara ini sentiasa kita pelihara secara bersama, Ustaz. Baiklah. Baik Ustaz, sedia kita maklum bahawa dalam tajuk khutbah pada ini ada menyebut ataupun berkata perkataan amanah. Jadi, apakah hubungan antara konsep amanah dalam Islam dengan tugas kita untuk mempertahankan negara itu, Ustaz? Kalau cerita tentang amanah ni bermaksud kita melaksanakan tugas kita yang diamanahkan kita itu dengan penuh tanggungjawab, ikhlas dan juga penuh integriti. Maknanya yang lain, dari segi konsep falsafah Islam kita, amanah ni bermaksud kita melakukan perkara itu, kita ingat bahawa tanggungjawab ini akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti. Kalau melihat kepada mempertahankan negara, kalau merujuk kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, mempertahankan negara ini termasuk dalam maqasid syar'iyah, yang termasuk memelihara nyawa, keturunan, akal dan sebagainya. Dan bila kita kaitkan amanah dengan mempertahankan negara ini, bila kita nak mempertahankan negara ini, perlu elemen amanah itu pada diri setiap komponen masyarakat. Pasukan keselamatan,
bila sebut tentang mempertahankan negara, dia perlu amanah dalam menjaga keselamatan negara sebagai contoh. Guru atas kapasiti mereka, ibu bapa atas kapasiti mereka masing-masing. Okey. Baik Ustaz, akhir sekali kita boleh tahu bahawa dalam usaha kita nak mempertahankan negara ni, kita ada pelbagai jenis, pelbagai cara yang seperti Ustaz sebutkan sebentar tadi. Jadi salah satunya adalah dengan cara integriti dan penolakan rasuah. Jadi mengapa integriti ini dan penolakan rasuah ini perlu ditekankan sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk mempertahankan negara yang mana kita sebagai rakyat Malaysia ini khususnya? Ustaz, bila sebut tentang integriti, tentang rasuah ni, kita kena perlu ingat satu hadis Rasulullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maknanya Nabi melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Yang bermaksud hadis ni bahawa menerima pemberi rasuah ini ialah perkara yang haram dan sangat bertentangan dengan syarak. Kerana dia boleh merosakkan sistem. Bahkan negara kita pun boleh runtuh disebabkan tiadanya integriti dan disebabkan sifat rakus kita untuk menerima rasuah ni, Ustaz. Baiklah. InsyaAllah Ustaz, kita pun dah tidak lama lagi untuk akan mendengarkan khutbah daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesediaan Ustaz bersama kita untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk khutbah kita pada ini. InsyaAllah Ustaz boleh bersedia untuk standby ke Dewan Solat Utama. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita tidak lama lagi kita akan mendengarkan khutbah yang membawa tajuk setia pada amanah, teguh mempertahankan negara, yang mana sebentar tadi kita telah bertemu ramah sedikit berkenaan dengan tajuk khutbah pada hari ini, iaitu daripada Al-Fadhil Dr. Amru Al-Has bin Adnan, Imam Besar Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan mendengarkan azan daripada Bilal yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dengan itu kita akan ke Dewan Solat Utama untuk laungan azan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam, iman, keamanan serta kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mendengar khutbah Jumaat yang bertajuk Setia pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara. Tajuk ini amat bertepatan dengan sambutan Hari Pahlawan yang diperingati pada setiap 31 Julai sebagai tanda penghargaan kepada seluruh anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan semua pasukan keselamatan yang telah berkorban demi mempertahankan kedaulatan tanah air. Namun, khutbah hari ini bukan sekadar mengajak kita mengenang jasa para pahlawan. Sebaliknya, ia mengajak kita melihat diri sendiri dan bertanya satu persoalan yang sangat besar. Adakah kita juga sedang menjadi seorang pejuang? Mungkin kita bukan anggota tentera, mungkin kita bukan anggota polis, tetapi setiap daripada kita sebenarnya sedang memikul satu amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, amanah hadir dalam pelbagai bentuk. Sebagai ibu bapa, amanah kita ialah mendidik anak-anak dengan ilmu dan akhlak. Sebagai guru, amanah kita ialah melahirkan generasi yang berilmu. Sebagai doktor dan jururawat, amanah kita ialah menjaga nyawa manusia. Sebagai penjawat awam, amanah kita ialah memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Sebagai peniaga, amanah kita ialah berlaku jujur dalam urusan jual beli. Dan sebagai seorang Muslim, amanah terbesar ialah menjadi hamba Allah yang taat kepada segala perintahnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah hari ini akan mengingatkan kita bahawa ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah pangkat, kedudukan atau kemasyhuran. Sebaliknya, Allah memuliakan mereka yang benar-benar setia terhadap janji dan amanah yang dipikul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 menceritakan tentang golongan mukmin yang tetap teguh dengan janji mereka kepada Allah. Ada yang telah gugur syahid dan ada yang masih menunggu giliran. Namun, mereka tidak pernah mengubah pendirian mereka sedikit pun. Inilah sifat yang menjadi asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila seseorang benar-benar ikhlas kerana Allah, dia akan melaksanakan tanggungjawab walaupun tiada siapa yang melihatnya. Dia bekerja bukan kerana mahu dipuji, bukan kerana takut dimarahi, tetapi kerana dia yakin bahawa Allah sentiasa melihatnya segala perbuatan. Inilah maksud sebenar amanah. Hadirin sekalian, sering kali kita menganggap mempertahankan negara hanyalah tugas mereka yang berada di sempadan. Hakikatnya, mempertahankan negara bermula daripada perkara yang paling dekat dengan diri kita. Apabila seorang guru masuk ke kelas dengan persediaan terbaik, dia sedang mempertahankan masa depan negara. Apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh ihsan, dia sedang mempertahankan kesejahteraan negara. Apabila seorang penjawat awam menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dia sedang mempertahankan maruah negara.
Apabila seorang peniaga berlaku jujur dalam timbangan dan harga, dia sedang mempertahankan ekonomi negara. Dan apabila seorang ayah ataupun ibu mendidik anak-anak mengenal Allah serta mencintai Al-Quran dan akhlak mulia, mereka sedang membina benteng masa depan negara. Sebab itulah khutbah ini menegaskan bahawa negara yang kuat bukan hanya dibina dengan bangunan yang tinggi, teknologi yang canggih dan kelengkapan pertahanan yang moden. Dengan ini kita akan ke Dewan Solat Utama untuk laungan azan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأمن والأمان، وأمرنا بالوفاء بالأمانات وحفظ المصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا:
minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya, orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai, seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan, ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justru Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, penjawat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota penguatkuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran. Iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah, bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendak terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah. Kita berhikmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا Kebahaduli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalik Kebahaduli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sufiyah. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وحاذوا بين المناكب وسد الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita baru saja selesai melaksanakan solat fardu Jumaat secara berjemaah dan kita baru saja mendengarkan khutbah yang membawa tajuk setia pada amanah, teguh mempertahankan negara, yang mana pada hari ini kita telah menyambut sambutan Hari Pahlawan Peringkat Kebangsaan pagi tadi. Dan tadi kita baru saja mendengar khatib ataupun imam yang bertugas, iaitu Dr. Amru Al-Haz bin Adnan, yang mana beliau merupakan imam besar Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan pelbagai pengajaran yang boleh kita ambil daripada khutbah sebentar tadi, yang mana salah satunya yang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka yang setia kepada janji dan amanah. Yang kedua, mempertahankan negara ialah tanggungjawab seluruh rakyat, bukan hanya pasukan keselamatan. Dan yang ketiga, menghargai jasa para pahlawan bukan sekadar dengan ucapan dan sambutan, tetapi menjadi rakyat yang berintegriti, berdisiplin, menjauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Moga-moga apa yang kita dengarkan sebentar tadi dapat sama-sama kita amalkannya dan dapat sama-sama kita kongsikan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk mendengarkan khutbah pada hari ini. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita sudah berada di hujung rancangan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami daripada awal sehingga ke hujung rancangan, dan tidak lupakan juga kepada kru-kru yang bertugas daripada RTM dan juga JAKIM yang bertukar lumus dalam menjayakan program solat Jumaat kita pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, sebelum saya akhiri, kepada pahlawan-pahlawan negara saya mengucapkan jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih atas perjuangan anda dalam mempertahankan negara Malaysia kita yang tercinta ini. Sekian daripada saya, Iman Dini Berazali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.